dari Sarawak, Pixel Lokal, Afifi Termizi, Min Gemuk ataupun Papa Min, juga kasihnya Khairi Nurul. Kita ada juga bersama-sama dengan kita Encik Rizaldi, Kanda Dinda. Hari ini kita nak cerita-cerita sikitlah tentang Hari Raya yang telah pun berlalu. Hari Raya yang saban tahun kita lalui. Alhamdulillah penuh dengan suka duka, penuh dengan tawa ria. Duka tu kita tak nak lain. Kita hilangkan kedukaan itu dengan kegembiraan dan kesyukuran. Dan hari ini juga penceritaan utama kita tentang kenangan itu kita. Kita akan imbas kembali pengalaman raya zaman dulu, tentang sahabat sejati, kisah persahabatan ketika raya, cinta pertama, memori cinta monyet dan cinta buaya. Takut pula saya nak dengar. Takut pula saya nak baca tentang cinta buaya tu. Baik, juga tentang janji setia, nilai kesetiaan dalam hubungan dan keluarga. Juga tentang masa depan, tentang anak yang merupakan masa depan yang dibimbing dan juga dipimpin. Dan cinta hati, penghargaan terhadap insan tersayang. Baik, hari ini kita bercakap tentang masa depan. Sebenarnya masa depan itu saudara dah pun ada di hadapan kita. Apa dia? Mereka yang sekarang ini Gen Z dan juga Gen Alpha yang memang sudah pun ada, yang sudah pun menjalani kehidupan mereka dengan kita, dengan ibu bapa mereka, dengan mungkin masih ada nenek moyang yang bukan segenerasi dengan mereka. Dan kepada Gen Millennial, Gen X, mungkin anak-anak Gen Z ini kita jadikan sebagai pewaris kita. Kita jadikan sebagai legasi masa depan untuk negara kita. Dan mereka inilah juga aset negara. Dan bagaimana kenangan dulu-dulu, raya dulu-dulu yang kita bawa sehingga sekarang dan mereka ini mewarisinya. Dan hari ini kalau dulu mungkin Gen Z ni masa tu kecil-kecil kan, umur 1-2 tahun atau 5-6 tahun, melihat bagaimana generasi X, generasi millennial ni bila lepas raya je, lepas sembahyang raya pergi dari rumah ke rumah untuk bertakbir hari raya kan. Dan sekarang ni saya percaya masih lagi ada dan masih lagi adat ataupun tradisi tu masih lagi diadakan. Cumanya bukan lagi orang-orang lama, orang-orang berusia, orang-orang dewasa ini yang memimpin, tetapi sudah pun dipimpin oleh Gen Z kita, oleh anak-anak kita yang sekarang ini semakin dewasa, semakin membesar, semakin hebat menghadapi hari-hari mereka. Baik, kita cerita-cerita tentang hari raya. Inilah masa depan kita. Dah nak raya, esok dah raya pun kita syukur, Alhamdulillah. Dan hari ini pun dah berapa belas hari raya, dah berapa belas Syawal. Dan kita dah menempuh pun hampir 2 minggu Syawal. Dan kita dah pun menempuh Syawal. Dah berapa kali agaknya sambut hari raya? Banyak kali Kalau saya, tak boleh nanti orang tahu umur saya. Baik, selamat Hari Raya. Maaf Zahid dan Batin. Kita sekarang bersiaran langsung dari Konti Radio Iftar Terus Melangkah. Ini dia cantik sekali kontinya. Kalau saya biasanya di Konti Radio Klasik saja. Tapi hari ini di Konti Iftar pula. Baik, kita sebenarnya nak cerita sikit tentang kenangan itu kita. Kita nak imbas kembali pengalaman raya zaman dulu. Bersama panelis kita yang pertama iaitu Puan Nur Amalina, dan kita juga akan bersama-sama juga dengan Pixel Lokal. Mereka ni nama pun hebat-hebat belaka. Nama pun dah macam AI. Tapi yang ada bersama-sama kita, panelis kita 5 orang hari ni, bukan AI, ini memang orang yang sebenar. Jangan terkejut tiba-tiba ingat AI pula kan. Walaupun mereka ni memang expert lah dalam AI ni, tapi yang ada di hadapan kita sekarang mereka yang sebenar. Baik, kalau dulu kita tunggu lagu raya di radio, sekarang kita boleh dengar hanya dengan sekali klik saja. Kita boleh dengar macam-macam lagu. Dan macam tadi kita dah dengarkan lagu Hari Raya, lagu AI. Stop. Hebat. Siapa yang menciptanya tu? Baik, raya era 90-an, radio, TV, akhbar dan majalah merupakan media utama yang menjadi penghubung dalam menyampaikan info bermakna, hiburan, juga membangkitkan nostalgia raya, kebersamaan keluarga dalam menyediakan persiapan juara raya. Malam-malam tu buka TV macam-macam ada. Baik, kita akan bersama-sama dengan Puan Nur Amalina binti Ludin atau dikenali sebagai boleh panggil Amalina, boleh panggil Lina. Kalau di radio ada satu lagu, Lina. Lagu tu cukup popular oleh Datuk Sheikh.
Baik, berusia 39 tahun, berasal dari Sarawak, merupakan seorang suri rumah. Beliau memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang Human Resources Development, HRD dari serta berpengalaman selama 10 tahun sebagai pentadbir sebelum ini, dan beliau aktif mengikuti pelbagai kelas dalam talian seperti fotografi, video, AI dari kebentuk, dan mula berjinak dengan AI sejak 2024, dan kini beliau kembali aktif untuk menghasilkan kandungan serta menyertai AI, pertandingan AI macam Telatak Oyen tu, dan banyak memberi semangat dan juga inspirasi kepada yang lain. Baik, Puan Amalina, terima kasih bersama-sama kita kali ini. Puan Amalina dari Sarawak, jauh. Tapi terima kasih kerana sudi bersama-sama kami. Puan Amalina mute audio tu, tak boleh dengar suara. Okay. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Hai semua. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, salam Syawal. Baik, Puan Amalina, kita nak cerita-cerita sikit lah tentang apa agaknya kenangan di dapur Hari Raya yang cukup menyentuh kalbu. Kenangan paling kuat di dapur waktu raya. Masak ke ataupun dekat dapur tu tolong kupas-kupas bawang ke, cincang-cincang je, ke macam mana? Lalunya memang jadi pembantu je lah. Kupas bawang, tolong blend, Pembantu tolong je. potong sebab orang kuat tu masih tetap mak lah. Apa hidangan yang istimewa Hari Raya? Selalunya kita orang akan masak kari ayam dengan rendang ayam. Itu memang wajib ada lah setiap tahun. Kalau kat Sarawak ni kita orang pakai ketupat ataupun kelupis. Kelupis tu dia macam ketupat ke macam mana? Dia dari daun pulut juga, tapi dia punya daun tu lain. Dia dari daun yang lain. Kita orang panggil kat sini daun palah, tak tahulah dalam BM dia apa. Dia panjang, dia memanjang. Tapi Maknanya rasa dia tak lari sangat dari ketupat. Tak lari sangat lah, lebih kurang lah. Dengan pulut atau? Dia pakai beras pulut. Beras pulut lah. Dan sama lebih kurang macam ketupat. Dan kalau pada Amalina sendirilah berapa orang yang ada di dapur selalunya, selain ada kakak ke adik ke, selain daripada ibu dan Puan Amalina sendiri? Of course ada kakak. Ada kakak. Kita orang ada 6 orang adik-beradik. 3 lelaki, 3 perempuan. Tiga-tiga tu memang tolong ibu mak kat dapur. Kalau yang lelaki pun sama jugalah kan. Lelaki tu dia dengan rutin tugas lelaki lah. Baik, itulah kenangan sebenarnya. Kalau dah dewasa macam ni, masih lagikah memang nak balik kampung, memang nak bersama ibu lagi ke, ataupun sebab dah berkeluarga sendiri, mungkin dah balik ke rumah mertua dan sebagainya. Jadi kekangan di dapur bersama ibu tu dah tak ada ke macam mana? Masih sama sebab Masih sama. masih sama. Kita orang memang balik kampung dekat ibu sebab saya punya suami dia mualaf. So hari raya pertama tiap tahun tu memang dekat rumah mak. Ini tak ada best. masalah. Ini tak ada masalah. Memang seronok. Memang raya memang dinantikan. Baik, kita juga bersama-sama dengan Hafriza Ibrahim atau dikenali dengan Pixel Lokal yang mula berkecimpung dalam bidang AI sejak 2024 dan melalui pembelajaran kendiri dan eksperimen sendiri. Ini yang saya teruja sangat ni. Tak belajar secara formal tetapi menerusi eksperimen sendiri. Bekas avionic technician di Malaysia Airlines dengan pengalaman lebih 12 tahun, dan beliau kini berkhidmat sebagai real estate negotiator. AI banyak membantu dalam tugasan harian katanya, dan khususnya dalam aspek kandungan, pemasaran dan juga produktiviti. Dan selain itu beliau turut aktif sebagai content creator atau Pixel Lokal serta menjadikan aquascaping sebagai hobi dan juga sumber pendapatan sampingan. Tapi kita tak nak cerita pasal AI, kita nak cerita pasal raya dulu-dulu dan raya sekarang. Terima kasih. Nak panggil apa ni? Nak panggil Pixel ke? Nak panggil Hafriza ke? Panggil Jai. Panggil Jai. Okey, Jai. Nama panggilan keluarga jugalah. Betul. Jai. Okey, Jai. Baik, pada Jai sendirilah, raya di dapur siapa yang paling pandai masak? Selain mak, ke Jai sendiri yang pandai masak? Kalau dulu masa saya kecil memang mak je lah. Tapi kalau sekarang saya lah. Sebab saya mewarisi banyak
mak saya punya resepi tu. Wah, apa resepi istimewa keluarga Jai? Contoh macam yang mak saya terkenal, mak saya buat kuih tat tak nanas. Tak nanas plastik tu. Dan menjadi punca pendapatan saya juga sampingan waktu raya. Oh, nanti Raya Haji boleh tempal lah Jai. Boleh insyaAllah. Baik, selain daripada kuih raya, mungkin lauk pauk hari raya? Biasalah lauk-lauk hari raya tu macam rendang, ketupat, kuah kacang. Yang biasalah. Dan masih lagi untuk tiap-tiap tahun raya pun memang Jai jadi tukang masak jugalah. Sebab kalau macam belah ayah saya ada ekstra sikit lah mi kolok. Biasa kita orang akan buat. Betul, Sarawak. Sarawak belah ayah, belah mak? Johor. Wow, jauh dari hujung ke hujung. Betul. Dari hujung ke hujung. Itu sesuatu yang menarik. Kalau di Johor, apa yang paling menarik tu? Basically macam sama je. Rendang, ketupat, lemang. Dia tak ada yang special sikit lah. Biasa je. Ya, tapi antara keluarga resepinya berbeza-beza. Mungkin basicnya sama tapi rasa kasih sayang tu yang lain daripada yang lain. Betul tak Jai? Betul. Baik, kalau sekarang kita dah gunakan teknologi, rasanya apa yang dah tak ada. Kalau dulu mungkin buat tat tu masih lagi dengan tangan. Kalau bahulu tu masih lagi tembok dengan alat dia. Tapi sekarang dah gunakan teknologi. Saya rasa apa yang membuatkan adakah teknologi sekarang sudah menelan apa yang kita ada dahulu? Bagi saya tak ada sangat lah sebab macam kuih still buat secara tradisional juga. Macam kuih tat tu saya still terap pakai tangan kan. Cumanya yang dulu-dulu bila kita nak masak dalam kuantiti yang banyak, kita gunakan kayu api lah. Sekarang memang tak boleh jumpa lah kayu api, dapur kayu api. Kalau dulu kan kalau buat bahulu tu api atas, api bawah. Betul. Sabut apa semua. Sabut kan, sabut atas, sabut bawah tu. Itu sesuatu yang menarik, sesuatu yang tak dapat dilupakan lah. Tentu saja tentang kenangan-kenangan kita, kenangan-kenangan yang tak dapat dilupakan waktu dulu-dulu. Dan nak kata tradisi tu takkan hilang kerana ia akan sentiasa berkembang dari satu generasi ke generasi yang lain. Yang ada kita tambah baik. Dan sekarang ni ada macam-macam peralatan moden dan sebagainya. Baik, kita mungkin berehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini. Selamat datang semua ke acara paling epik malam ini, Telata Oyen AI Video Award. Hari ini kita raikan kreativitas, kegilaan idea dan kuasa AI. Bersedarlah kerana persembahan yang akan anda saksikan hari ini memang luar biasa. Semua, sekarang tanpa melengunkan masa lagi, kita umumkan pemenang untuk pertandingan VDI Telata Oyen 2226. Adakah semua sudah bersedia? Baiklah. Mari kita lihat siapa yang bakal menjadi pemenang. Baiklah semua, kita mula dengan pemenang tempat ke-14. Tempat ke-14 dimenangi oleh Night Shift Dr. Oyen oleh Iman Rafana. Dan pemenang tempat ke-3 setelah Adegan Bulus oleh Mr. Jaliroy. Tempat ke-12 dimenangi oleh Pengumuman Raya oleh Rosa Juliet. Pemenang tempat ke-11 ialah Sang Penghibur oleh Razwan Ishak. Dan pemenang tempat ke-10 ialah Aku Sebenarnya Adalah oleh Bong Tai Pink. Dan pemenang tempat ke-9 Buyat oleh Yusma Faizal Azhar Yusof. Pemenang tempat ke-8 adalah Kami Nampak oleh Harry Yaha. Dan pemenang tempat 7 adalah Bibek dan Oyen oleh Abe Jawi. Dan pemenang tempat ke-6 adalah Oyen Benci Buli oleh Pak Leh. Pemenang tempat ke-5 ialah Meriam Terakhir oleh kasihnya Khairi Nurul.
Dan pemenang tempat keempat ialah Tok Bomo oleh Mint Gemom. Dan pemenang tempat ketiga ialah Mat Koyan di aktor oleh Afifi Ai Termizi. Tahniah kepada semua pemenang. Baiklah semua, kini kita sampai ke saat yang paling dinanti-nantikan, pemenang tempat kedua dan juga juara pertandingan. Dan sekarang, juara pertandingan video AI Telap Oyen 2026 ialah inilah juaranya, Oyen and Ujian Lesan memandau oleh Nora Malina Ludin. Tahniah kepada juara dan semua pemenang. Terima kasih kepada semua peserta, para pemenang dan semua penonton yang memeriahkan acara ini. Kami amat menghargai sokongan anda semua. Jumpa lagi di Telata Oyen tahun depan. Selamat ada Oyen kat rumah tu, tentu dah rasa teruja lah kan. Rupanya ada pertandingan Telata Oyen AI Telata Oyen. Nanti tahun depan boleh cuba. Terima kasih kepada pemenang dan hari ini 5 finalis yang nombor 5 sampai yang juara kami bawakan kepada saudara. Baik, kita bersama-sama pula dengan finalis kita yang ketiga, Afifi Termizi. Kita cerita sedikit tentang sahabat sejati. Tapi sebelum itu, Muhammad Afifi bin Muhammad Termizi berusia 39 tahun, bekerja dalam bidang penyelenggaraan di sebuah syarikat swasta. Sejak tahun 2021, beliau aktif dalam kerja-kerja penyuntingan, gambar dan juga penghasilan banner, sama ada untuk platform media maupun kegunaan luar. Dan dengan kemunculan AI, katanya tugasan beliau menjadi lebih mudah dan cepat. Sama ada dalam kerja hakiki, penyuntingan ataupun reka bentuk banner, yang sebelum ini memerlukan masa yang lebih panjang, tapi dengan mempelajari AI, belajar secara sendiri juga ni, melalui penerokaan sendiri, didorong oleh minat serta keperluan dalam bidang kerjaya, beliau sekarang dah hebat dengan izin expert dengan AI. Siapa-siapa boleh tanya dengan beliau. Sejuk orangnya. Baik, Cik Afifi. Kita panggil apa? Panggil Cik Afifi Afifi Termizi. Baik, Kak Raya dulu dan Kak Raya sekarang. Kalau dulu ada Kak Raya secara fizikal, apa yang membuatkan kita sangat teruja ialah penantian, menunggu Kad Raya. Apatah lagi kalau Kad Raya yang tersayang. Sebenarnya boleh je bagi pakai tangan ke, post ke, tapi dia kalau post tu dia debaran dia tu lebih terasa. Lebih indah sebenarnya. Penantian itu yang membuatkan resah gelisah. Bila dah dapat, kita pegang stamp tu dibelik-belik. Nama kita tu kita baca, seronok kan? Lepas tu kita akan baca isi di dalamnya. Walaupun dah ada kata-kata yang tersimpan ataupun dah tertulis dalam kad raya tu, ucapan-ucapan yang manis, ucapan-ucapan yang membuatkan kita rasa bahagia. Tapi apa yang kita tunggu ialah tanda tangan dan sedikit ucapan yang ditulis oleh mereka yang kita nantikan. Mungkin dia tulis dekat situ, daripada saya yang mengingatimu selalu. Itu pun dah rasa seronok Cik Fifi Ya. Video pula tak ada. Sekejap. Video tak ada pula. Dia ada DJ dah on video dia. Disable. Okey, tak apalah macam ni lah kan. Online memang macam ni. Dia kadang-kadang ada hiccup sikit. Tapi boleh dengar suara saya ke? Dengar kan? Tak nampak saya pun tak apa. Macam dengar radio lah. Dia boleh dengar suara saya tapi tak payah tengok wajah pun tak apa. Baik. Okey.
Tu dia. Saya pun tak apa, kalau tak tengok saya tak apa dengan suara sudah. Baik, sebenarnya kita cerita-cerita tentang Kak Raya tadilah, Cik Afifi. Memang kalau dulu-dulu memang dinanti-nantikan ke Kak Raya ni, Cik Afifi? Ya, sebelum tu Assalamualaikum. Selamat pagi nak masuk tengah hari ni. Selamat Hari Raya. Ya. Selamat Hari Raya pada DJ Isma, semua panelis. Dan terima kasih juga diucapkan pada pihak Iftar yang jemput live. Cik Afifi berada di mana sekarang? Cik Afifi berada di mana sekarang? Sekarang berada dalam kereta dekat rumah. Dekat rumah, lain tak berapa naknya. Jadi keluar sikit lah. Terpaksa. Tak apa. Itulah gunanya teknologi, dekat mana pun kita boleh jumpa. Baik, mungkin Cik Afifi masih lagi simpan kad raya lama, ada ke? Boleh simpan, ada simpan lagi ke kad raya lama? Tak ada lah. Rasanya tak ada lah. Yang ada cuma kenangan je lah. Alhamdulillah, kenangan tu masih lagi. Tapi sekarang kita dah ada dah ada e-card. Kita dah buat pun guna kad maya kan. Itu lagi mudah rasanya. Dan kalau nak kalau Cik Afifi sendiri mungkin boleh buat kad AI ke? Kad raya AI? Boleh lah, boleh je, tak ada masalah je tu. Tapi dia punya, kalau beza antara kad raya dulu dengan sekarang ni, dia banyak beza lah dari segi rasa, dia punya feel kan. Kalau dulu kita beli kad, tulis dengan tangan, masuk sampul, lepas tu jilat pula sampul tu nak dekat. Aduh. Betul. Dengan stamp kita hantar. Dengan tunggu postman lagi. Tapi orang sana tu yang dapat tu, dia tengok, dia cium dulu tau. Tak ada. Biasa koyak dulu. Koyak lah. Cium dulu. Aduh. Tapi kebiasaan itulah, itu yang menyebabkan adanya kenangannya macam tu. Ya, betul. Kad sekarang ni, ya macam benda tu ada tapi rasa tu tak terasa sangat. Betul. Sebab bila kita buat, kita tekan, contoh WhatsApp lah, kita tekan, kalau 500 orang dalam tu, 500 orang yang akan dapat benda yang sama. Jadi tak spesifik lah. Jadi spesifik tak spesifik. Lepas tu lagi satu kad lagi satu kad raya lama ni, selepas raya dia ada tugas tau. Gantung dekat tepi dinding. Kan, dia ada tugas dekat kat dinding, ada hiasan. Celah-celah pasu bunga apa semua. Tapi yang menariknya dulu kena ada pokok senduduk. Dah pokok senduduk tu ranting-ranting dia banyak ranting. Jadi dekat situlah disangkutkan apa? Disangkut agak-agak raya. Lepas tu yang datang tu nanti datanglah bilik-bilik kad raya. Tapi kad raya yang tersayang tersimpan, dia tak boleh letak kat situ. Itu asing lah. Terima kasih Cik Afifi. Kita akan kita akan kembali lagi selepas ini. Kita akan bersama-sama dengan Min Gemuk pula. Min Gemuk. Tapi orangnya tak gemuk pun. Min gemuk tu mesti Oyen tu Oyen tu yang gemuk tu agaknya. Baik, Cik Nur Afandi Mukhtar ataupun dikenali sebagai Baba Min, berusia 60 tahun dan masih juga aktif bekerja menerajui transformasi digital di Agrobank. Tak dengar suara. Puan. Okey, boleh dengar suara saya? Boleh dengar Dengar. Yeah. Baik, saya ulang lagi lah sebab ada yang tak dengar kan. Cik Nur Afandi Mukhtar ataupun sampai ke Agrobank. Kita panggil Baba Min lah Yang Min gemuk tu mesti kucing dia kan, Min gemuk tu. Ya, kucing saya. Itulah. Betul. Sebagai pencinta kucing, beliau memelihara 16 ekor kucing jalanan. Bukan kucing biasa-biasa, ini kucing jalanan yang diselamatkan. Dikenali sebagai The Min Gemuk. Masing-masing dengan karakter tersendiri dalam Min Gemuk Multiverse. Dan beliau ialah pengasas Min Gemuk, jenama kucing influencer dengan ratusan ribu pengikut di Facebook, TikTok, Instagram dan YouTube. Selain itu, beliau turut meneroka AI
AI menerusi melalui penghasilan lagu dan kandungan penceritaan termasuk video Telata Oyen Tok Bomoh Temberang. Itu tentang Oyen, Tok Bomoh Temberang. Baik, kalau saudara nak tengok apa video-video AI ni, kat mana nak boleh tengok tu? Encik Baba Min. Video-video saya kebanyakan ada dalam Facebook saya lah. @Mingemo, saya ada di TikTok, YouTube dan IG lah. So semua social media ada lah video-video saya. Jadi kalau pun cinta kucing, terutamanya kucing-kucing Oyen tu, bolehlah cari. Baik, dulu kita nak cerita beralih pula kepada cinta pertama. Dulu dikatakan cinta monyet ketika bercinta zaman remaja, dan kalau sekarang ni digelar cinta buaya. Saya nak tanya penerbit lah, cinta buaya, risau pula saya. Ada cinta sejati sebenarnya. Cinta sering disalah tafsir lah kan. Hakikatnya cinta paling awal kita rasa adalah cinta yang bermula dari rumah. Dari dapur, dari tangan seorang ibu. Cinta pertama bukan pada siapa-siapa, tapi pada rasa yang paling ikhlas. Ada sebuah lagu Puan Sri Saluma. Jari-jariku sakit semua kerana bekerja hari-hari. Bekerja di dapur, bekerja di rumah. Dan itulah cinta seorang ibu. Cinta yang tak mengenal penat lelah. Cinta kasih ibu kepada keluarga, kepada anak-anaknya adalah cinta yang paling agung. Dan kepada Baba Min sendiri, apa kenangan cinta pertama Baba Min? Okey, cinta ni macam saya cakap itu, cinta pertama ni soalan bangut ni, bahaya soalan ni. Soalan bahaya. Salah jawab boleh kena perak 18 ni. Aduh. Okey, saya sendiri cinta pertama saya alhamdulillah, dengan isteri saya lah. Syukur. Itulah cinta pertama, ataupun nak katakan cinta monyet dengan cinta sejati. So pada saya cinta sejati tu cinta yang tak kira lah turun naik susah payah, dia berkekalan lah. So alhamdulillah saya dah kahwin dengan isteri saya selama 34 tahun. So itulah cinta pertama, dan cinta kalau saya diberi peluang pun berulang-ulang kali, orang yang sama jugalah. Alhamdulillah, ya Allah. Terharu rasanya. Tentu isteri Baba Min sekarang sedang tengok. Ada kat sebelah ke kat mana? Ada kat sebelah ujung. Alhamdulillah. Kita harapkan semoga cinta itu til jannah, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, sebenarnya apa beza cinta sebenar dengan cinta emosi atau cinta nafsu, ataupun ada di sini cinta, di sana sayang, di sini kasih? Apa beza ataupun pada Baba Min sendiri, kalau orang yang sebegitu, pada Baba Min sendiri bagaimana nak diklasifikasi atau nak dilabelkan tu? So cinta emosi ni dia cinta yang berdasarkan kepada satu keadaan. Keadaan semasa lah. So katalah kalau kita tengah bercinta frust, tiba-tiba kita break, lepas tu kita jumpa lagi satu orang, kan? So the right time, so kita mungkin boleh bercinta dengan dia. So cinta emosi ni dia at the end of the day, dia cinta yang tak berkekalan. Sekejap habis emosi tu, mungkin bila tu tersedar, kan? Lepas tu inilah bukanlah cinta kita. So pada saya cinta yang sejati ni tak kira senang susah macam saya cakap kan. So dalam macam piramid sedangkan lidah lagi tergigit kan. So kalau dia tergigit lepas tu dia luka, dia cari yang lain, itu bukan cinta sejati lah. So cinta pertama tak semesti cinta sejati, kena cari yang kedua, ketiga sampai yang berkekalan. Betul. Tu yang kalau senang susah dia berkekalan. Cinta yang berkekalan itulah cinta sejati. Dan sebenarnya Baba Min, cinta sejati, cintanya dari cinta pertama sampai sekarang. Kalau saya tanyalah, pada usia-usia sebegini, mungkin tak pernah mengalami cinta buaya, tapi mungkin rakan-rakan ataupun kenalan-kenalan mengalaminya, ataupun sedikit pengalaman itu tempias, ataupun bagaimana Baba Min mengambil pengalaman orang itu sebagai pengajaran? Ada. Kalau tidak, maksudnya kiralah di kalangan kalau macam saya ni dah 60 kan, sebab tu dia kata kalau di antara kami kita panggil midlife crisis lah orang panggil. So pada zaman midlife crisis tu adalah itulah dugaan kita kan. Kan? So dugaan tu, so ada kawan-kawan saya juga yang adalah yang bila sampai ke satu masa yang dia tak boleh melepas dugaan. So jadi kita belajar daripada situlah.
Kan, bukan nak kata saya takut bini kan, tapi Sayang. sayang. So at the end of the day kita tengok senang kita pun bersama dia, susah kita pun sama dia. Dia bersama kita, jadi kan buat apa cari masalah Cari kan. masalah. So itulah memang ada. Kalau di kalangan kami, kalau saya dalam itulah di antara kami, kita panggil midlife crisis lah. Zaman tu lah you tukar tiba-tiba lah, nak beli motor besar lah, tiba-tiba lah nak sini ke sana. Tiba-tiba makin handsome, makin wangi, amboi. Itulah dia kan. Tiba-tiba jadi groovy kan orang panggil lah, nak macam orang muda. Yang baik kita jadikan teladan, macam Baba Min. Yang buruk kita jadikan sempadan. Baik, terima kasih Baba Min. Kita baik, kalau tadi kita dah cinta setia, cinta pertama setia, itu dia. Ini satu contoh cinta yang cukup setia. Cinta pertamanya bukan cinta biasa-biasa, bukan hanya di atas kertas, aku cinta padamu, ataupun hanya di bibir saja, tetapi lahir daripada hati. Baik, cinta pertama, dan seterusnya kita beralih kepada janji setia. Janji setia, untuk kita bercerita ataupun memperkatakan tentang janji setia, bersama-sama saya kasihnya Khairi Nurul, ataupun di Facebook sebagai kasihnya Khairi Nurul. Boleh cari dekat Facebook sekarang. Berusia 43 tahun dan berlatar belakangkan IT computer technician. Beliau mempunyai lebih 10 tahun pengalaman sebagai customer service officer dalam operasi ground handling di lapangan terbang, termasuk syarikat penerbangan antarabangsa seperti Singapore Airlines, dan kini sebagai suri rumah beliau aktif dalam pengurusan data khidmat pelanggan industri F&B serta sebagai content creator, dan beliau juga memanfaatkan AI untuk meningkatkan kecekapan kerja dan menjana idea yang lebih kreatif. Itulah yang dapat Oyen tadi tu. Baik, Puan Nurul, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya semua. DJ sihat ke? Alhamdulillah, syukur. Hari tu kita dah jumpa hari Jumaat hari tu, test line. Tapi hari ni Alhamdulillah dapat bertemu kembali. Baik, Puan Nurul, kita nak cerita tentang janji setia. Dalam dunia serba moden ni, kita semakin ke hadapan. Tapi jangan sampai nilai kita tertinggal. Teknologi boleh berubah, tapi adab jangan berubah. Hormat ibu bapa, sayang pada keluarga, taat pada guru, dan setia pada pasangan masing-masing selagi mana ia boleh terus kekal bahagia dan saling memahami dan menerima seadanya. Janji setia bukan pada hanya kata-kata, tapi pada tindakan, pada pengorbanan, pada kasih sayang yang ditunjukkan. Kadang-kadang kita tak sebut pun, saya tetap setia dengan awak sampai ke akhir hayat. Tidak, kita tak mengeluarkannya dengan perkataan, tetapi kita melakukannya dengan tindakan, iaitu kita berada bersamanya dalam susah dan senang. Dan Puan Nurul, bagaimana kita boleh terus kekal hormat pada ibu bapa, keluarga, guru-guru yang mendidik, pasangan, dan hormat kepada semua orang yang ada di sekeliling kita? Okey, bagi saya, hormat ni bukan sekadar ada kata-kata saja. Ya. Kadang-kadang hormat ni cara kita membawa diri kita. Tak kira tua atau muda, kita tahu kat mana kedudukan kita. Jaga adab, dengar dan hargai nasihat. Serta sentiasa ingat jasa diorang yang membentuk kita. Dan yang paling penting, teruskan nilai ni pada anak-anak supaya circle hormat tu, kasih sayang dan didikan tu tak putus. Tapi jadi legasi dalam sebuah keluarga. Dan siapa yang paling memberi kesan dalam kehidupan Puan Nurul? Okey, siapa yang paling memberi kesan? First adalah, semua mesti tahu, adalah ibu, terutama ibu bapa kita. Dia yang membentuk siapa kita dari awal, dari nilai cara kita melihat dunia sehinggalah sekarang. Dan bila kita dah berumah tangga, ini pula menjadi partner yang paling dekat, yang sama-sama membina ke arah kehidupan yang lebih berjaya. Bagi saya, bukan sekadar
pasangan, tapi suami saya adalah kawan saya di mana saya akan cek gaduh. Kalau saya kata kau, saya rasa macam sunyi lah. Ya, okey. Dia juga adalah kawan yang sentiasa susah dan senang. Dua-dua ni adalah peranan yang paling penting dalam hidup saya, sebab dia adalah satu pembentukan perjalanan yang okey ataupun tidak okey. Ya. Dan dan sedikit kata kunci pasangan bahagia ataupun kebahagiaan yang diamalkan. Kata kunci tu. Kita nak korek rahsia sikit lah. Kata kunci saya. Okey. Kita nak kata sedangkan lidah lagi tergigit. Mengandalkan pula suami isteri. Dan yang paling penting, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah. Solat bersama, saling mengingatkan supaya hubungan tu tak kosong. Tapi sentiasa ada ke arah keberkatan dan kebaikan dalam kehidupan masing-masing. Ya. Itu dia. Hebat suri rumah kita ini berkata-kata. Sebenarnya saya teruja dengan semua kerana mereka ini kehidupan mereka, juga apa yang mereka lakukan zaman dulu-dulu, maksudnya zaman yang telah pun ditinggalkan, dan sekarang ini mendidik anak-anak pula, apa saja yang mereka lakukan dengan cabaran hari ini yang memang cukup menggentarkan kita, menggusarkan kita, tetapi kasih sayang, cinta sejati, cinta setia itu tetap ada memandu kehidupan kita. Baik, kita akan bersama-sama dengan semua finalis kita. Kita nak cerita-cerita pula tentang masa depan. Terima kasih kepada peserta-peserta yang bersama-sama kami di platform Zoom. Masih okey ke? Macam mana? Saya tak nampak pun feedback daripada semua. Ada Okey, so finalis kita masih okey. Peserta-peserta yang di platform Zoom pun masih okey. Terima kasih banyak. Kita ada 5 orang finalis yang merupakan pemenang AI Telatah Oyen yang diadakan. Dan kita juga bersama-sama, kita juga ada Encik Rizaldi dari Kanda Dinda yang menganjurkan pertandingan ini. Terima kasih juga kepada Iftar yang bersama-sama mewujudkan podcast Aduk Apa tu. Terima kasih kru-kru Iftar juga. Baik, kita nak cerita tentang masa depan. Hari ini masa depan bukan lagi sesuatu yang jauh. Ia sedang membesar di hadapan kita. Gen Z dan Alpha dipimpin untuk memimpin untuk generasi hari ini. Baik, kita nak tanyalah kepada semua panelis kita. Teladan adalah kepimpinan yang ideal. Apakah pandangan semua pada Puan Nurul dulu? Mungkin boleh cerita sikit tentang teladan adalah kepimpinan yang ideal. Bagi saya kepimpinan yang paling berkesan adalah melalui teladan. Bila seseorang yang menunjukkan contoh yang baik. Orang yang sekeliling lebih mudah ikut tanpa dipaksa. Kita ada mata dan telinga untuk melihat, telinga untuk mendengar. Baik, terima kasih Puan Nurul. Dan tenggelam timbul suara Puan Nurul. Baik, terima kasih Puan Nurul. Kita kepada seorang lagi wanita. Jadi yang itu semuanya tergantung pada individu untuk kita menilai yang mana yang lebih baik. Baik, itu dia. Baik, kita bersama-sama pula Puan Amalina. Kita bagi ladies first, boleh? Baik, kita Puan Amalina, mendidik dengan etika dan kesopanan menjadi contoh yang baik. Tutur kata yang tidak kasar dan tak merosakkan emosi anak di peringkat jiwa mereka yang sedang tumbuh. Jadi sebagai seorang ibu, bagaimana agaknya Puan Amalina melihat ini? Dengar tak? Okey. Sebagai seorang ibu, dan saya ada seorang anak perempuan lah. Disebabkan dia anak perempuan, jadi saya sangat fahamlah naluri seorang perempuan. Dia lembut. Dia kena layan dia macam princess.
Jadi jadi kawan kepada ibu Kawan, kan. betul. Baik, itu cerita ibu-ibu. Kalau bapa-bapaknya macam mana pula? Baik, Cik Afifi, macam mana agaknya? Teladan ni melibatkan kepimpinan. Jadi kalau ibarat kepala lah, kalau kepala tu baik, hasilnya baik lah. Betul. Contohnya macam kita ni sebagai pemimpin kena tunjuk tingkah laku yang elok lah. Supaya yang bawah-bawah ni tidak terikut dengan benda-benda yang tak sepatutnya dia buat lah. Baik. Biasa macam anak-anak sekarang ni kalau dia mudah terjebak, dia tengok tingkah laku orang dewasa. Kan, contohnya kalau benda baik, baiklah dia ikut. Kalau benda tak baik ni, lagi senang dia pula dia nak terikutnya. Betul. Lagi budak zaman sekarang lah. Ya, saya setuju tu. Baik, bersama Cik Hafrizal. Mungkin Cik Hafrizal pula bagaimana nak marah ada anak lelaki, anak perempuan ada? Dua-dua ada, sepasang. Dua-dua ada. Jadi macam mana nak marah anak lelaki dengan nak tegur anak perempuan ni, macam mana? Bagi saya anak lelaki ni memang bagi saya didik dia tak boleh nak lembut sangat, tak boleh nak garang sangat juga. Tapi kalau anak perempuan lebih kepada lembut lah. Kadang-kadang tinggi suara tu biasalah kan. Memang berbeza lah. Untuk anak lelaki dia ada set learning yang lain. Dia kena cerita lebih sikit dengan papa dia betul. Baik, kepada yang paling otai, kepada Bapa Min, dah gelak tu. Baik, pada Bapa Min sendiri, macam mana agaknya antara anak lelaki, anak perempuan, terutama kepada anak-anak yang dah dewasa ni, bagaimana nak menegur mereka yang dah dewasa ni, dia berbeza dengan anak-anak kecil. Macam mana? Yalah, macam I think semua orang tahu kepimpinan Malai Tauladan ni memang dia kempen daripada zaman saya kecil-kecil dulu, dia panggil kepimpinan Malai Tauladan. Jadi untuk anak-anak ni memang ibu bapa dia menjadi satu contoh lah. Kan, so apa yang kita buat, so antara kita suami isteri pun kalau kita nak bergaduh pun kena belakang, kena jangan depan anak-anak. Jadi kan kita ketunjukkan kasih sayang kita, loving kita kepada di depan anak-anak. So benda yang tak elok tu kita kalau boleh kita elakkan daripada kita bergaduh depan anak-anak lah. So yang itu sebab kalau tanya semua orang pun, ibu dan bapa tu menjadi contoh semua orang kan. Betul. Jadi so itulah maknanya kepimpinan kita, apa yang dia belajar daripada kita tu, itulah menjadi teladan kepada anak-anak. Alhamdulillah, itu dia. Saya juga teruja dapat tip-tip rumah tangga daripada mereka yang sayangkan kucing, sayangkan anak-anak juga. Orang yang sayangkan kucing ni memang hati dia lembut, hati dia romantik selalu. Baik, sebelum kita kita tengok video Telatah Oyen, ada satu lagi tentang cinta hati. Dalam dunia serba mendepani segala yang kita lalui sekarang, jangan sampai kita kehilangan. Dan yang paling penting adalah keluarga kita. Anak-anak bukan sekadar masa depan, tetapi mereka adalah amanah dan tanggungjawab yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa agaknya cinta hati? Siapa dulu? Cik Afifi. Cinta hati? Ya, siapa agaknya cinta hati Cik Afifi? Cinta hati sekarang lah. Selain daripada isteri. Semestinya ibu sajalah, mak sajalah. Ya. Anak-anak juga ya. Ya. Tapi saya tak ada anak lagi lah. Belum ada anak. Belum lagi. Belum lagi. Masih. Baik, kalau kita tanya Cik Hafrizal atau Pixel Local kita. Cinta hati saya dah tentulah, selain daripada isteri, tentu mak ayah saya lah. Dan anak-anak. Kan dah raya, waktu raya, apa saja yang kita lakukan, tentu saja kita memikirkan tentang keluarga, tentang ibu, tentang anak, tentang isteri sebenarnya, tentang keluarga kita yang mana masih ada ibu bapa, kita masih lagi memikirkan tentang mereka. Dan kepada Puan Amalina sendiri, cinta hati Puan Amalina, saya percaya tentu ibu juga, suami dan juga anak-anak. Dan
pada Puan Amalina sendiri, bagaimana agaknya cinta hati itu bertahta di hati di tempat yang ada di ruang istimewa? Bagaimana cinta tu bertahta dalam hati? Ya. Bila seseorang tu dia terima kita dalam baik buruk, dalam rupa keadaan kita yang paling teruk, itulah cinta. Itulah cinta yang bertahta di hati. Kepada Puan Nurul sendiri, bagaimana cinta itu dizahirkan dan cinta yang paling dalam untuk keluarga tersayang, menzahirkan cinta sejati itu? Cinta ni bukan sesiapa yang paling sempurna, tapi kita saling melengkapkan bersama pasangan tak kira dalam susah dan senang. Jadi yang kita dapat zahirkan nilai-nilai cinta pada keluarga kita, termasuk pada pasangan dan pada keluarga. Dan sebelum kita nak kepada Cik Rizaldi, kita sikit lagi tentang pada Baba Min. Saya suka kalau Baba Min dia mesti ada sedikit falsafahnya. Sedikit tentang cinta hati. Oh, cinta hati, semua orang kata cinta hati dia keluarga, ayah, ibu, itu memang betul lah. Tapi saya suka tadi macam Kasih cakap tadi. So untuk melengkapi cinta sejati saya, hati saya adalah kucing-kucing saya lah. So kucing-kucing saya itu keluarga saya. So tak ada bezanya dia daripada saya tak anggap dia sebagai kucing. So saya anggap dia sebagai salah satu keluarga, ahli keluarga saya. So itulah yang melengkapi cinta hati saya. Alhamdulillah, kucing pun anggap pada jadi keluarga tu. Hebat kasih sayang Baba Min. Baik, bila sebab pasal kucing, pasal Oyen ni, ini dia orang yang bertanggungjawab mengadakan pertandingan AI telatah Oyen, Cik Rizaldi. Kenapa agaknya Oyen tu yang diangkat sebagai ikon? Kita tanya Cik Rizaldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jumpa lagi Jumpa lagi kita persiaran. Ya. Okey, bagaimana yang ramai sedia maklum, Oyen Malaya Group ataupun OMG ni ditubuhkan memang kerana kecintaan kami pada kucing lah. Memang kami sendiri sama macam Baba Min, ada berbelas ekor kucing dekat rumah. Dan dikatakan rumah kami ni sebab sekarang kami tinggal berdua je. Anak-anak semua dah besar. Jadi rumah kami dikuasai oleh kucing. Kalau ada 4 bilik dekat rumah tu, 3 daripada bilik yang ada adalah bilik-bilik kucing. Bilik kucing. Hebat tu. Baik, jadi Oyen Malaya Group ni ditubuhkan untuk para pecinta kucing lah. Sebabnya grup kucing biasa, grup kucing real ni dah terlalu banyak di Facebook atau di sosial media. Tapi grup kucing AI ni kami tubuhkan hampir 3 tahun yang lepas. Pada masa tu kami satu-satunya lah rasanya pada masa tu grup kucing yang berasaskan AI sahaja. Maksudnya walaupun AI tapi kucing sebenar tu tetap ada lah kan? Dia ada watak. Okey, setiap watak kucing yang dipaparkan dalam AI tu adalah sebenarnya wujud di dalam lah. Okey, macam Oyen tu sendiri adalah kucing kesayangan kami lah. Memang tapi kucing tu malangnya dah tak ada. Dia bersama kami lebih 10 tahun bersama kami, dan tahun 2023 tu kucing tu meninggal atas faktor usia lah, dah tua dah 10 tahun ni. Kucing ni untuk makluman Anisma, 1 tahun kita bersamaan dengan 7 tahun kucing. Maknanya kalau kucing tu 10 tahun bersama kita, maksudnya kucing tu dah berusia 70 tahun kan? Oh, lama lah macam tu memang. Ada usia kucing lah. Jadi maknanya dia mungkin kerana kehilangan Oyen tu dalam hidup kami hidupkan dia dalam dunia AI. Itu yang terjadi, yang wujudnya AI telatah Oyen. Tapi sebenarnya Oyen ni dia sangat mendunia tau. Dekat luar-luar negara pun kucing-kucing Oyen ni disayangi. Dan kucing-kucing Oyen ni dia sedikit nakal.
Okay. Cik Rizaldi, mungkin ada satu perkara yang tak boleh dilupakan tentang Oyen Cik Rizaldi sebelum Oyen tu mati. Okey. Betul. Oyen ni adalah satu subspesies kucing yang agak lain daripada yang lain. Dia ada karakter dia tersendiri dan hampir sama di seluruh dunia. Kalau kucing berwarna oranye dia memang ada sedikit lebih kenakalan dia tu. Dia macam anak nombor akal dia lebih. Akal dia lebih sikit. Dia macam anak nombor 2. Marah anak nombor 2 lah ada nombor. Okay. Macam makcik lah. Makcik ni anak nombor 2. Dia lain sikit sebenarnya. Okey. Okey. Untuk maklumannya, kalau kata pengalaman kami lah dengan Oyen kami. Sebab dia ada tengah zuriat dia. Okey. Dia kucing yang paling cerdik. Duduklah di mana pun kami, kalau even lepas kat luar pun, bila kami panggil dengan nama dia, dia akan datang. Cepat atau lambat tu dia bila dia dengar dia dipanggil, dia akan datang. Maknanya dia kenal nama dia. Satu. Dan keduanya dia memang suka bawa balik hadiah. Wow, dapat hadiah setiap hari dapat hadiah. Apa rupa hadiah dia tu? Dia bawa balik hadiah macam-macam jenis lah. Dia kalau yang bagusnya selipar. Tu kira bagus satu kalau selipar. Ambil curi selipar jiran. Kalau yang teruk sikit dia bawa balik ular yang masih hidup. Aduh. Dia bawa balik burung yang separuh mati, dia bawa balik tikus, anak tikus yang dia letak kat mana tahu? Nisma, dia letak depan pintu rumah. Oh, itu sebagai tanda penghargaan mungkin kepada tuan dia. Ya, betul. Tanda kasih sayang dan penghargaan dia pada kita lah tu sebenarnya. Bagus tu dia sebab dia tak boleh pergi kedai. Jadi dia ambil lah apa-apa yang ada. Baik, terima kasih. Ada kaki gaduh. Baik, terima kasih Cik Rizaldi. Terima kasih juga panelis kita. Kita nak tengok tayangan video telatah Oyen yang seterusnya dulu ke? Penerbit, boleh Okey, kita saksikan. Ini kisah kami, Oyen dan Pak Cik. Ceritanya bermula petang itu. Oi Oyen, nak ke mana tu? Hehe, Oyen nak pergi main mercun lah Pak Cik. Kau tahu tak mercun tu bahaya? Tahulah, sikit je. Jom ikut Pak Cik. Ha? Nak pergi mana pula ni? Tapi dulu Pak Cik lagi handal. Semua mercun Pak Cik main. Pak Cik nak ajak Oyen main mercun? Jomlah, jangan bagi tahu sesiapa. Kita nak pergi terawih ke Pak Cik? Shh, sabarlah. Inilah tempat dulu Pak Cik selalu main mercun. Kat sini? Pak Cik dah kumpul semua ni malam ni. Lama dah tak lepagian. Main mercun ke Pak Cik? Biar betul Pak Cik, bukan ke bahaya? Alah, dulu Pak Cik juara kampung tau. Malam itu, mereka terlalu leka bermain. Tanpa sedar, bahaya sedang menunggu. Mercun terakhir tak keluar pula. Sekejap Pak Cik tengok. Pak Cik, hati-hati. Tanpa amaran, meriam itu meletup. Pak Cik bangunlah. Pak Cik! Pak Cik! Pak Cik, hidup lagi tak? Pak Cik belum masuk kubur lagi lah. Pak Cik ni buat Oyen takut tau. Kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian Cik, tidak berguna. Esok nak main mercun lagi tak? Sudahlah, itu meriam terakhir. Itu dia, meriam terakhir. Baik, di sebalik setiap video yang dihasilkan ada cerita yang tak semua orang nampak. AI merupakan alat yang membantu kita dalam menghasilkan karya, tapi jiwa tetap datang dari manusia. Dan sebenarnya untuk yang kita ada beberapa minit saja lagi kepada sang juara, sang juara kita, Puan Amalina, saya nak tanya sikit lah. Sebenarnya cabaran ataupun idea datang dari mana? Cabaran yang dihadapi masa menghasilkan video tu macam mana? Sikit, kita ada setengah minit.
Pak Amalina? Cabaran tu disebabkan saya pakai yang free user punya tu. Cabaran tu bila kita nak generate tu kan, kejap dia muka dia lain. Dia macam dia tak capai kita punya piawaian lah, apa yang kita nak. Betul. Kita generate banyak kali. Tahun pun kena buat banyak. Buat banyak. Itulah dia punya salah satu dugaan lah, kesukaran lah. Itu dia, tapi tak sangka dapat juara dahsyat. Itulah, tak sangka. Baik, sebenarnya tahniah juga kepada yang lain-lainnya. Top 5 ni pun dah kira hebat dah ni. Nanti saya nak tengok satu sebab hari tu saya tak sempat tengok habis. Jadi saya nak tengok lah lepas ni. Tahun depan jangan tak percaya saya nak masuk juga ya. Boleh Cik Rizaldi boleh? Boleh. Baik, sikit Cik Rizaldi, apakah agaknya next level konten yang bakal dibangunkan untuk tahun depan ke macam mana? Okey. Pertama sekali di kesempatan akhir yang ada ni, Pakcik nak ucapkan terima kasih lah kepada KP IPTA Datuk Roslan Afifin dan juga pihak IPTA secara khususnya kerana sudi menjadi penaung sebenarnya kepada AI video kontes Telatah Oyen ni. Dan kami juga tak lupa untuk ucapkan terima kasih kepada para penaja macam Iconnet dan Creative Agent, pada Coach Wikri, pada House Grace Steamboat dan juga Wasu Capati Pauh yang menaja kontes pada kali ni. Tapi untuk menjawab soalan daripada Anisma tadi, pada masa hadapan insya-Allah kita akan terus bekerjasama dengan IPTA sebagai penaung dan juga penaja untuk mengadakan kontes yang lebih baik lagi selain dengan perkembangan AI yang ada pada masa sekarang. Kita tengok AI sekarang, videografik AI sekarang pun dah terlalu hebat. Kita mungkin akan saksikan short film atau mungkin filem penuh yang dihasilkan menggunakan AI. InsyaAllah. Yang tu betul tak mustahil. Itu dia next level Baik, terima kasih. Ini saja masa yang kita ada. Alhamdulillah dapat kita bersiaran hari ini dalam podcast Ado Apa Tu Iftar. Terima kasih barisan panelis kita, Puan Nur Amalina, Pixel Local ataupun Afifi Termizi, Bin Gemuk, Kasih Khairin, Puan Nurul dan juga terima kasih banyak kepada Hafrizal, dan kita tak pun berkongsi cerita dan pengalaman tentang perubahan suasana Hari Raya dari dulu sampai sekarang dan bagaimana kenangan itu masih kekal di hati semua, juga tentang Oyen yang nakal, tentang AI dan sebagainya. Baik, insyaAllah kita mungkin pada waktu-waktu yang mendatang kita bawakan lagi Ado Apa Tu dari Iftar. Terima kasih dengan kerjasama podcast hari ini dengan kerjasama Radio Klasik, Kanda Dinda, Prompters United dan Oyen Malaya Group. Dan terima kasih juga kepada Iftar, kru-kru yang menjayakan podcast untuk hari ini. Saya bagi pihak penerbit mengucapkan salam manis, hormat selalu daripada saya Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dalam sunyi aku mencari cahaya yang tak pernah pergi. Di balik waktu dan mimpi, namamu terukir di hati. Langkahmu bagai irama menghidupkan jiwa yang lama. Dalam dunia penuh dusta, kaulah cinta yang nyata. Di antara
ribuan wajah